Okey, dah ready ke nak kira keuntungan pula bagi item 100 gram seperti mana yang ada di hadapan tuan-puan ini. Item 100 gram ini kalau kita tengok pada tahun 2022, harganya hanyalah sekitar 27,700 sahaja. Hari ini tuan-puan, kerana harga emas telah pun naik melonjak, harga emas 100 gram yang sama ini telah pun meningkat kepada RM45,000 tuan-puan. Jadi dengan keuntungannya berapa? Keuntungannya ialah sebanyak RM14,924 dalam masa 3 tahun sahaja tuan-puan, ataupun sebanyak 18% setahun. Jadi tuan-puan, bagi tahu saya, apakah simpanan ataupun pelaburan yang boleh memberikan pulangan sebanyak 18% setahun? Cubalah tuan-puan compare dengan ASB, tabung haji maupun KWSP. Nilainya tak akan tercapai sama dengan emas tuan-puan. Jadi tuan-puan, selamatkan duit kertas tuan-puan daripada dimamah inflasi dan juga tukarlah dia menjadi item emas bernilai, aset logam bernilai 999 ini, supaya nilainya satu, semakin tahun semakin bertambah, dan yang kedua, supaya tuan-puan tak terkesan dengan inflasi kerana wang ringgit terkesan dengan inflasi itu. Tuan-puan, item 100 gram seperti yang ada di hadapan tuan-puan ini boleh saya bantu untuk dapatkan. Macam mana caranya? Isi sahaja borang biru kat bawah ini. Saya akan bantu tuan-puan untuk step ke seterusnya sehinggalah tuan-puan ambil dan pegang sendiri item emas gold bar 100 gram ini. Celik emas bersama Dr. Bai. Tunggu esok untuk next video. Kita jumpa next time. Assalamualaikum.